Tu apa masalah rambut sekarang ni, apa yang kita boleh selesaikan? Panjang ni. Cuba bang suggestkan rambut apa yang sesuai untuk saya bang. Suggestkan okey, selesa macam mana? Nak selesa yang betul-betul nipis ke, ataupun selesa nak natural look ke, macam mana? Saya suka yang natural look lah. Natural look. Kita buat gentleman style, okey? Okey, boleh. Kita buat scissor work bahagian tepi ni atas. Kalau kita buat side part, okey, sikat ke tepi ke? Sekarang ni belah tengah kan? Sekarang belah tengah. Boleh kita buat side part ada pom sikit ke? Nice juga sikit. Nak nampak gentleman style. Boleh. Totally berubah lah daripada panjang macam ni. Okey. Okey, cun bang. Kerja apa? Saya student UTEM. Student UTEM. Okey. So ready lah, kita proceed lah. Okey, cun boleh. Dah lah. Kita kerja. Tak ada offer, kerja tempat lain pula. Kalau jadual gunting setiap 3 bulan, 2 bulan ke macam mana? Sikit sangat. Natural pomade. Jadi bang, barang jadi bang. Barang jadi. Cuba macam mana? Okey, nampak macam professional ni. Gerak-gerak khas. Gerak-gerak khas.